Pertama kali kau ku cinta, pertama kali ku diluka, kini aku menjadi tanda sebuah kubur cinta. Berjalan di dalam mencari api yang Ya Allah, boringnya lagu. Ya Allahu Akbar. Kepada yang kata boring lagu tu, korang serius ah. Ini lagu baru dihasilkan 2 minggu lepas. Lagu ni baru rilis 2 minggu lepas. Ni, ya betul. Lagu ni lagu baru ni. Ya. Lagu kisah benar, betul lagu kisah benar. Bukan Gen Z, korang bukan Gen Z lah kalau korang tak tahu lagu ni. Ini lagu baru 2 minggu lepas kot. Kan, lagu orang putih, lagu orang putih Betul lagu orang putih. Okey, lagu orang putih lagu orang putih lagu apa yang saya tahu Lagu orang putih. Okey, tak ada masalah disebabkan korang minta lagu orang putih, saya bagi lagu orang putih. Ini lagu baru juga. Ini pun lagu baru juga. Saya memang suka bagi lagu baru. Baby, calm down. Bukan. Calm down, dia dah habis dah. Calm down, tak payah dah. Saya nak jadi macam dia orang kan. Rockers ni kan dia rambut panjang. Dia rockers ni kan dia pun rambut panjang. Jadi saya kena adalah rambut panjang macam ni kan. Tapi itulah. Nak pakai dia tu kan. Pakai macam ni. Ini cara pakai dia yang betul sebenarnya. Ya. Awi pun dah botak itu zaman dulu. Ini zaman sekarang. Zaman dulu dia memang rambut macam ni lah, rambut panjang macam ni. Ya. Kenapa kepala benjol tu? Mok tu kesal. Korang apa masalah korang ni? Punyalah susah saya cari rambut ni, korang tahu tak? Punyalah susah saya cari rambut ni, korang cakap ini mok. Mok blonde version saya. Ya betul. Bukan mok, bukan. Sikat rambut saya, sikat saya. Ini kalau sikat ni memang kusut lah sebab tak shampoo. Dah simpan balik. Okay, jom. Kita nak start kelas dah. Jom. Kita nak belajar ni. Korang relax je Kita sekarang nak belajar dah ni. Okay, jom. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita ke dalam kelas seminar ilmu free, iaitu seminar kelas geografi. Ini session terakhir kita Ini terakhir kita Ini apa saya tak suka ni. Ini tak suka. Dia dalam dunia memang macam tu kan, dalam dunia ni kan. Dia mesti akan ada terakhir. Kan? Dia mesti akan ada terakhir. Kok mana-mana pun apa semua benda yang kita lakukan, semua benda yang kita buat mesti akan ada yang terakhir kan. Macam X yang terakhir, itulah pasal X yang terakhir pula crush yang terakhir lah. Dan yang paling sedih itulah dalam kelas kita pula nombor terakhir. Allahu Rabbi, itu pun sedih jugalah. Tapi yang paling menakutkan apa tahu? Yang paling menakutkan adalah nafas terakhir. Wah. Kan, itu paling menakutkan lah. Okey. Periksa. Okey, jom kita baca doa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina rahmataka wa syur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Semoga Tuhan kurniakan kejayaan kepada semua yang tengah belajar, kepada semua yang tengah belajarlah kan, belajar korang sekarang ni. Diberikan kefahaman dan ingatan waktu korang belajar. Ya amin ya rabbal alamin. Okey, kelas geografi ladies and gentlemen. Okey, baik. Saya sekarang ni dalam dilema tau. Bukan saya seorang, cikgu-cikgu geografi yang lain pun dalam dilema. Kami sekarang ni tak tahu exam akhir tahun korang nanti macam mana. Korang dah final exam ke? Belum lagi kan?
Dia lepas nanti kan dekat bulan 2 ke bulan 1 macam tu lah, bulan 1 atau bulan 2 ni kan. Okey, baik. Sekarang ni saya duk tanya Sahalim, saya tanya cikgu-cikgu lain, semua cikgu pun tak tahu korang punya final exam ni macam mana. Okey, maksudnya apa? Ada cikgu kata dia hanya masuk form 3 sahaja. Final exam masuk form 3 saja. Ada pula cikgu yang lain kata dia masuk daripada form 1 sampai form 3. Okey, saya nak tanya, cikgu korang macam mana? Form 3 je, form 3, form 3, form 3. Form 3, form 3. Ramai cakap form 3 ni. Ramai cakap form 3. Okey, tak tahu sir, tak tahu. Form 1 sampai form 3. Tapi kebanyakan cakap form 3 saja. Oh ya. Tapi serius ah, memang cikgu kata memang akan masuk form 3 saja eh. Korang tahu kan yang buat paper exam bukan cikgu sekolah awak tau. Yang buat adalah Kementerian Pelajaran ataupun lembaga peperiksaan, betul? Yes. Dan cikgu cakap benda sama iaitu exam masuk form 3 saja. Jadinya kalau exam masuk form 3 saja, maksudnya awak tak perlu risau pasal peta. Awak tak perlu risau pasal peta. Ya. Sebab peta ni dia adalah topik form 1 dengan form 2. Dia adalah topik form 1 form 2. Ke macam mana, geng? Ke macam mana? Peta apa ni, sir? Ni. Okay, saya ambil lah satu buku latihan kejap korang tengok benda ni. Exam macam ni tau nanti. Sekejap, saya rasa ada kot. Oh, nak buka balik semua lah ni. Saya rasa ada rasanya. Peta untuk korang ni. Dah tak ada dah. Tak sempat nak cari kan? Nanti saya cari. Nanti saya tunjuk kat korang Okey, bila peta tak keluar, okey, kalau keluar nanti saya cari Tak, saya tak tahu. Saya tak tahu sama ada peta keluar tak keluar, tapi sebabkan cikgu awak kata keluar form 3 saja. Form 3 kita tak belajar peta tau. Peta tu maksudnya apa? Peta ni. Allah ni bukan peta ni. Oh, mungkin korang salah faham kot. Peta topografi, geografi. Ni. Soalan peta macam ni. Rujukan grid semua tu. Dah belajar. Memanglah benda ni belajar waktu form 1, form 2, waktu form 1 dengan form 2. Benda ni. Tapi periksa sebelum ni ada tanya soalan macam ni kan. Itulah pasal. That's why saya ni duk tanya-tanya. Keluar tak? Maksudnya form tu masuk ke tak? Maksudnya kat sini. Masuklah form 1, form 2 kalau peta keluar. Ya. Okay, dia macam ni tau. Okay, kita revise balik tau. Kita revise apa yang kita belajar dalam geografi. Macam ni, saya bagi tahu korang Okay, kepada yang tak tahu, mana pensel iPad saya ni? Astaghfirullahalazim. Ni dia. Pensel iPad duduk kat meja jauh je. Okey, baik. Kepada yang tak tahu, kita punya exam, korang kena tahu tau, kita ada satu paper saja, iaitu kita ada bahagian A, bahagian B dengan bahagian C. Ini kepada yang tak tahu lagi Untuk bahagian A ni simple saja, dia adalah objektif. Jawab macam biasalah objektif kan. Biasalah kita. Kalau objektif kan 20 soalan kita tembak-tembak kan, kita main pemadam lah apa semua, kita tengok kawan sebelah lah. Okay. That's the ABC objektif. Okay. Untuk bahagian B ni, ladies and gentlemen, dia ada satu soalan kemahiran. Dia akan ada soalan kemahiran. Kemahiran tu apa dia? Kemahiran tu maksudnya sama ada yang pertama peta tadi, peta rujukan grid tadi semua tu, dan yang kedua adalah graf ataupun cartapai. Dia ada benda ni. Okay, dia akan ada kemahiran ni. Okay. Tapi masalahnya sekarang ni, pasal peta ni kita belajar waktu form 1 dan waktu form 2. Waktu form 3 mana ada kita belajar benda ni? Peta ni, kan? That's why saya tertanya-tanya sama ada form 3 exam, geografi ni, form 3 exam ni masuk form 3 saja ke form 1 sampai form 3? Itu yang saya tertanya-tanya sebenarnya. Okay, jadi, tapi pendapat saya lah kan. Saya punya opinion kementerian dia tak boleh lari. Kok mana-mana pun dia akan masukkan juga peta. Ni. Okay, sebab apa tahu? Soalan peta ni soalan kemahiran yang sangat favorite.
Okey, dan korang tengok dan korang tengok kemungkinan kalau peta keluar, soalan dia macam ni. Peta dia. Kemungkinan kalau soalan keluar, peta dia macam ni. Ini peta sebenar tau. Ini peta sebenar. Bodohnya betul, ini peta sebenar. Yang korang tengok tu cantik-cantik, ini adalah peta lukis manusia lukis yang buat reka-rekaan saja ni. Ini sebenarnya. Pening nak tengok, very good, betul. Pening nak tengok. Macam mana ni cikgu? Okay, skip je dulu. Ladies and gentlemen, saya akan propose kepada MC Plus. InsyaAllah, korang relax je. Saya akan propose kepada MC Plus supaya kita tambahkan lagi session untuk ilmu free, mungkin untuk next year, 1 atau 2 sesi lagi. Saya propose. Saya dah propose pun, dah bagi tahu dah. Dan diorang tengah pertimbangkan dan diorang maybe akan buat. Maybe, tak tahu lagi, maybe. Okay, cuma benda ni korang kena senyap-senyap. Korang jangan cerita kepada siapa-siapa. Okay. Sekarang lah, nanti dah ada baru korang cerita kat member. Tapi sekarang ni korang kena senyap-senyap. Okay, tapi tugas korang, nanti kok kalau betul diorang kata nak buat surprise, korang kena komen dekat MC Plus punya IG. Komen apa? Wah, surprise. Wah, Syahmi kata ada surprise. Benda ni tak confirm lagi tau. Tapi saya dah minta dah. Recording, tolong potong ya. Yang recording, yang tengok recording sekarang ni, korang skip ya. Okey, benda tu. Okey, jadi apa yang kita akan buat adalah kita akan buat betul-betul peta yang ni. Kita akan buat betul-betul peta macam ni. Okey, itu dah lesson je pasal peta sebab saya risau benda tu. Okey, untuk graf dengan cartapai ni, saya yakin tak ramai student yang ada problem, tapi ada, cuma tak ramai. Yang paling ramai problem ni adalah dekat peta ni. Okey, itu dia. Okey, that's cerita pasal kemahiran. Okey, baik. Lepas tu pula selain daripada kemahiran, dia ada juga part yang dikenali sebagai part fakta. Saya panggil fakta, saya gelarkan dia fakta. Saya tak tahu cikgu lain macam mana kan. Okey, so dia ada kemahiran dan ada fakta. Okey, mungkin apa yang dimaksudkan oleh cikgu awak. Yang ini adalah form 3 sahaja. Mungkin. Yang cerita ya, mungkin saya tak tahu macam mana. Sebab ini adalah first batch. Korang ni adalah first batch yang kementerian buat soalan dah apa semua. Jadi kita tak tahu apa sekarang ni mindset dia sekarang ni. Itu dia. Okey, mungkin. Okey, jadinya ladies and gentlemen, jom kita tengok latihan yang saya sediakan kepada korang. Okey, kepada yang tak tahu, ini adalah latihan esei. Lagi sekali macam biasa, kita akan buat esei. Okey, baik. Yang pertama, soalan dia. Siapa buat soalan saya? Yang akan buat soalan adalah Kementerian Pelajaran. Untuk exam Ke soalan apa korang tanya ni? Kenapa esei susah nak bocor? Korang nak soalan bocor. Korang ni belum apa-apa lagi dah soalan bocor. Tak payahlah. No, loser. Guna soalan bocor, loser. Okey, kan. Sebelum batch kita, siapa buat soalan? Okey, sebelum batch korang, sebelum ni kan ada PT3. Waktu PT3 dia pun sama juga, yang buat adalah Kementerian Pelajaran, sama je. Lepas PT3 dimasukkan, waktu tu kan kita tak ada macam okey, aku nak buat ke tak buat macam tu kan. Macam siapa yang buat? Waktu tu kerajaan tengah terumbang-ambing. Ialah waktu COVID terumbang-ambing. Jadinya yang buat soalan adalah sekolah. Waktu tengah terumbang-ambing tahun lepas, sekolah. Jadi tahun ni keadaan dah kembali stable. Bila kembali stable, kerajaan dah tetapkan yang kementerian akan buat exam akhir tahun. Kementerian dah bagi tahu dah. If swasta sama kena government soalan dia. Swasta saya tak tahu, saya tak sure. Sebab dia bukan exam PT3 atau exam SPM. Kalau exam macam ni, dia akan jadi samalah. Saya tak tahu. Tapi, mungkin akhir tahun ni pun sama juga. MRSM pun sama ke? MRSM saya tak sure. Swasta rasanya tak, cikgu saya cakap. Okey, tak sama Okey, itu antaranya. Okey, jom. Okey kan, kita akan tengok soalan ni. Huraikan 2 badan bukan kerajaan. Dia minta kita huraikan 2 badan bukan kerajaan yang berperanan dalam pengurusan hutan di Malaysia.
NGO. Mudah sangat korang cakap Mudah sangat korang tulis NGO. Macam tu je jawapan dia. Wah. Kenapa susah sangat ni, sir? Okay, the reason why kenapa susah, awak tak hafal benda ni. Awak tak hafal benda ni, ladies and gentlemen. Ni dia. Okay. Kepada yang tak tahu, agensi-agensi yang menguruskan hutan di Malaysia ni dia ada dua kategori tau. Dia ada dua kategori. Kategori yang pertama adalah badan kerajaan dan kategori yang kedua dikenali sebagai badan bukan kerajaan. Okay. Saya waktu dalam kelas saya hari tu saya ajar, saya tak minta pun dia hafal semua benda ni. Saya tak minta pun hafal semua ni. Saya kata hafal ambil satu atau dua saja. Dia tak ambil satu atau dua, ambil dua lah, ambil dua saja cukup dah. Okay. Dan yang paling senang untuk kau hafal benda ni. Paling senang untuk hafal adalah benda ni. Yang ni, trafik. Paling senang nak hafal. Kenapa saya cakap paling senang? Trafik ni, ladies and gentlemen, tengok dia punya perkataan tu. Tengok dia kata apa ni? The Wildlife Trading Monitoring Network. Trafik adalah perkataan trading. Trafik adalah perkataan trading. Trading tu apa dia? Kepada yang tak tahu, trading adalah jual beli. Jual beli. So, kerja dia apa dia? Kerja dia menguruskan perdagangan hidupan liar dan tumbuhan. Binatang-binatang, contohnya katakanlah saya ni orang kaya sangat. Terlampau-lampau kaya, orang lain bela kucing, saya nak bela badak sumbu. Kan? Dagang apa ni, sir? Dagang tu maksudnya benda jual lah kan? Okay, so jadi saya nak kena beli badak sumbu tu. Ladies and gentlemen. So, apa saya buat? Saya kena melalui dia. Dia akan uruskan sama ada saya dapat atau tak dapat. Dia akan tengok macam mana saya punya kelayakan apa semua. Kena ada lesen ke? Of course lah kena ada lesen badak sumbu. Benda tu dilindungi. Okay? So, pada saya, benda paling senang untuk korang hafal adalah korang hafal benda ni. Trading. Sebab dia dah adalah perkataan traffic trading. Macam tu. Traffic trading. Itu paling senang yang pertama. Untuk korang hafal. Okay. Yang kedua, ladies and gentlemen, ramai orang suka hafal benda ni. WWF. World Wildlife Federation. WWE, sir. Itu wrestling. Wrestling. Okay, paling senang kita nak hafal WWF kan. WWF ni. Wang, sir. Betul. WTF. Astaghfirullahalazim. Afiq Syabil. Jangan ubah bendanya. WWF ni World Wildlife Federation. Nama dia World Wildlife Federation. Okay. Kepada yang tak tahu, WWF inilah kerja dia. Dia uruskan sumber, lepas tu dia jaga alam sekitar. Kau tengok tak? Kau perasan satu benda tak? Menghentikan kemusnahan alam dengan cara memelihara alam. Menghentikan kemusnahan dengan cara memelihara alam. Dia macam tak ada ayat lain nak kata. Betul cakap saya, memang itulah dia. Kan? Boleh dikatakan semua ni akan memelihara alam. Paling senang. Kalau soalan tanya kan ni. Okay, apakah fungsi dia? Let's say lah, katakanlah korang rasa macam lost, tak tahu nak jawab apa kan, sahabat alam Malaysia. Jawab je lah, melindungi alam sekitar ataupun memelihara alam. Mana tahu kok dapat jawapan betul ke? WWF tu apa, sir? WWF World apa saya cakap tadi? Saya pernah lupa dah. World Wildlife Federation. Okey, terima kasih. Lupa. Korang ada sebut wrestling. Dah. Aku dah terfikir wrestling. Sudah World Wildlife Federation. Okey, itu antaranya. Kalau FRIMSA, okey, ini adalah badan kerajaan, bukan kerajaan tau. Badan bukan kerajaan, ladies and gentlemen. Okey, baik. Lepas tu kita ada badan kerajaan. Okey. Badan kerajaan ni abang kakak pun sama juga. Korang tak payah hafal banyak-banyak semua, tak payah ni. 1, 2, 3, 4, 5, tak payah. Dan paling senang untuk korang hafal adalah korang hafal nama dia saja. Paling senang adalah untuk korang hafal nama saja. Contoh perhilitan. Tahu tak apa maksud nama Perhilitan ni?
Tak tahu. Hutan. Oh, perhilitan nama panjang dia adalah hutan. Disingkatkan jadi perhilitan. Sejak bila? Sejak bila jadi macam tu? Okey, perhilitan ni, ladies and gentlemen. Sebab tu saya kata hafal nama dia je. Hafal nama dia. Dengar betul-betul. Perlindungan hidupan liar taman negara. Dengar betul-betul. Perlindungan hidupan liar taman negara. Boleh saya tanya korang, apa tugas dia? Perhilitan. Melindungi hidupan liar. Very good. Menjaga taman negara. Very good. Tak payah. You don't have to hafal semua benda ni. Tak payah hafal ni. Hafal ni je cukup, nama dia. Daripada nama tu kita tahu dah apa function dia. Apa fungsi dia. Benda tu. Perhilitan. Okey, lagi. Korang nampak ni? Korang nampak ni? Sarawak Forestry Corporation Parks and Wildlife. Agak-agak korang, apa kerja dia? Agak-agak korang, apa kerja dia? Jaga orang hutan. Lindungi haiwan. Memelihara taman negara. Ladies and gentlemen, betul tak cakap saya? Sarawak Forestry. Sarawak Forestry maksudnya dia jaga hutan dekat mana? Menjaga hutan dekat Sarawak. Terima kasih. Okey, next seterusnya kita ada ni. Sabah Forest Department. Sabah Forest Department. So dia jaga hutan dekat mana? Ya. Okey. Saya faham tau. Awak belajar banyak. Awak bersubjek 7 8 subjek 8 subjek kan? Saya tahu korang nak kena hafal macam-macam benda. Korang nak kena hafal banyak-banyak perkara. Dan saya tak nak korang rasa terbeban dengan benda ni. Jadi sebab tu saya bagi at least dalam exam kalau keluar benda ni kan, kalau keluar dia tanya badan kerajaan, saya minta korang hafal nama je cukup dah. Hafal nama je. Hafal nama je lah sekiranya sebab maksud dia, hafal nama sebab maksud dia dah ada dekat nama tu. Ya betul. Okey, macam tu. Okey, ini badan kerajaan tau. This is badan kerajaan. Okey, next seterusnya badan bukan kerajaan yang saya dah ceritakan kepada korang tadi. Okey, jadinya ladies and gentlemen, soalan awak tu diminta apa? Soalan awak diminta kepada 2 badan bukan kerajaan yang berperanan dalam pengurusan hutan. Okey, yang pertama saya paling suka jawapan dia, faktanya adalah, ni fakta dia adalah trafik. Okey, trafik. Okey, dan yang lepas tu dia punya huraian yang trafik buat apa tadi? Trafik buat apa? Menguruskan perdagangan, tumbuhan dan hidupan liar. Okey, that's yang pertama, trafik. Okey, yang kedua ladies and gentlemen, okey, fakta yang kedua iaitu WWF. Sahabat Alam Malaysia pun boleh, WWF pun boleh. Okay, saya lebih kepada WWF. Okay, WWF. Tolong tulis saya benda ni apa dia? World Wildlife Federation. Okay, kerjanya jaga apa tadi? Kerja dia buat apa? Dia jaga hentikan kemusnahan alam. Okay, atau kita panggil sebagai jaga alam sekitar. So, tak boleh kau tulis pendek-pendek. Saya tak suggestkan untuk kau tulis pendek macam ni WWF terus. Saya tak suggest, bukan tak suggest lah. Tapi andai kata korang tak tahu, tulis je. Tulis je. Macam contohnya traffic. Traffic ni kan ada nama panjang dia. The network traffic, the network trading forest something macam tu. Kan? Okay, so jadinya korang tulis je lah. Kalau korang dah tak tahu nak buat macam mana kan. Tak apa, tulis je. Terima ke tak terima tak apa, nak buat macam mana. At least korang tahu. So kalau tertinggal atau tertulis apa tu. Oh, World Wide Fund. Yes, terima kasih WWF. Terima kasih Hanis Nisa, dia betulkan saya. Bukan World Wildlife Federation. Terima kasih, aku dah terikut dah korang. Okay. World, betul, ini betul.
Maka rasa Nisa bagus dia betulkan saya. World Wide Fund for Nature. Oh, tu dia. Kalau tertinggal orang tulis tak habis, kira salah ke? Tertinggal orang tulis tak habis. Apa yang tulis tak habis? Tulis tak habis apa ni? Nama panjang dia. Oh, maksudnya tulis sampai sini je. Contoh World Wide Fund kan? Tak ada apa. Okey je, okey je. Okey je. Okey, dah cukup kat situ. Itulah dua badan bukan kerajaan yang berperanan dalam menguruskan hutan di Malaysia, ladies and gentlemen. WWF tu apa sir? Ini dia WWF. World Wide Fund for Nature. Itu dia. Okey, so apa benda ni kan? Apa benda WWF ni? For Nature, apa benda kerja dia? Tugas dia cari duit untuk jaga alam sekitar. Tugas dia cari duit untuk jaga alam sekitar. Itu tugas dia sebenarnya. Okey, itulah dia. Okey, so any question nak tanya? Ingat nak nota ni. Oh, nak nota ni. Kau nak ke ni? Bukan dah ada ke? Tak ada. Yang tak ada tu budak asrama ataupun dia baru masuk MC Plus tu. Yang student-student saya semua dah ada dah kan. Okey, tak apa. Saya bagi lagi sekali benda ni kepada korang. Jangan risau. Okey? Ambil benda ni. Ambil je. Tak ada masalah. Tapi korang jangan pergi jual lah. Okay, that's yang pertama. Ingat ini soalan buat esei tau. Saya bagi fakta, saya bagi huraian macam ni. Korang uruskan esei sendiri. Okay, that's yang pertama. Okay, soalan yang kedua. Dengan menggunakan konsep contoh, terangkan usaha pemeliharaan dan pemuliharaan berdasarkan pembangunan lestari. Mampus. Soalan apa dia? Pula ni pembangunan lestari. Kita tahu semua benda ke pembangunan lestari itu apa dia? Apa ni sir? Sebuatlah cara jawab soalan full. Okay, kejap lagi saya buat. Habis soalan dua ni, habis soalan kedua saya buat ni. Okey, baik. Ada apa dengan USA tu saya apa dia ni? Jangan saya nak tanya jujur ah. Dapat soalan ni korang boleh jawab tak agak-agak? Astaghfirullahalazim. It's okay. Tak ada masalah, tak apa pun. Okay, kita try tengok. Okay, benda ni bab berapa ni? Ni saya tengok. Bab 10 juga ni. If I'm not mistaken, dia adalah 10.3 ni dia. Okay. Kepada yang tak tahu, ladies and gentlemen. Okay, kepada yang tak tahu, ni dia cerita dia. Okay, ini cerita dia. Kepada yang tak tahu. Okay. Dalam 10.3 kita belajar pasal usaha pemeliharaan dan pemuliharaan sumber hutan. Kita belajar benda ni. Dan usaha yang dilakukan di Malaysia ada empat benda. Ada 4 perkara ataupun ada 4 usaha. Ini cerita dia. Taman negara lah, tapak Ramsar lah, pembangunan lestari dan geopark. Okay, so 4 benda ni. Dan soalan minta pasal benda ni. Pembangunan lestari. Tetapi the problem is, soalan kita, dia tukar sikit, dia tulis apa dia? Dia kata, dengan menggunakan konsep contoh. Masalahnya, tak guna konsep contoh pun kita tak boleh jawab. Apatah lagi dia minta guna konsep contoh kan? Ya, ada yang kata Putrajaya tu very good. Okay, ladies and gentlemen, abang kakak yang dihormati sekalian. Okay, korang nampak tak dekat sini? Korang nampak tak ada satu contoh dekat sini? Hutan Bandar Putra Johor. Nampak kat situ? Itulah dia konsep contoh. Maksudnya apa? Maksudnya ini yang akan jadi korang punya fakta. Ini akan jadi korang punya fakta. Korang punya fakta. Yang selebihnya semua ni adalah huraian. Betul tak cakap saya? Kalau kita baca, kita tahu sebelum dia ni kan. Kita tahu dia macam lah. Inilah lestari, kita tahu ni. Cuba kita baca sama-sama. Membangunkan bandar dengan konsep teknologi hijau. Kita tahu. Kan? Bukan tahu, memang dah well known. Benda ni dah lama dah kita belajar. Lepas tu, membina bandar berasaskan taman. Jaga hutan dalam bentuk ekopelancongan, mewujudkan hutan bandar. Saya cukup yakin semua tahu benda ni.
Sebab waktu form 1 kot, form 1 ke form 2 korang belajar pasal teknologi hijau ataupun pembangunan hijau macam tu lebih kurang. Kan? Form 2 Form 2 korang belajar pasal teknologi hijau kan? Inilah jawapan dia. Okey, semua dah tahu dah. Cuma itulah kan, nak buat macam mana, kita tak banyak buat latihan. Bila kita tak banyak buat latihan, kita tak tahulah jawapan dia. It's okay. It's okay. Tak apa. It's okay. Macam mana ni, sir? Okay, jom kita tulis sama-sama, ladies and gentlemen. Okay, jom kita tulis sama-sama, kita jawab sama-sama. Okay, dengan menggunakan konsep contoh. Okay, yang pertama, korang kena terus bagi contoh dia. Okay, contoh dia adalah korang tulis kat sini. Contoh, apa nama tadi? Bandar Putra. Bandar Hutan Putra. Ni kan nama dia kan? Hutan Bandar Putra. Oh, terbalik eh? Oh, bukan Bandar Hutan Putra. Oh, terbalik. Okey, Hutan Bandar Putra Johor. Hutan Bandar Putra Johor. Tu dia. Okey, Hutan Bandar Putra Johor, ladies and gentlemen. Okey, ceritalah, huraikanlah apa yang berlaku tadi. Apa yang dia buat dekat hutan ni, apa yang dia buat dekat bandar ni. Dia bina apa? Dia bina berasaskan, okey, bina berasaskan teknologi hijau. Okey, tak pun saya tunjuk kat korang hutan Bandar Putra ni macam mana rupa paras dia kan. Korang tengok sendiri dulu ni. Ni hutan Bandar Putra. Maksudnya penuh dengan hutan. Penuh dengan hutan. Full of, ya, hutan. Ya. Ini dia. Walaupun ada swimming pool, still ada hutan pokok-pokok semua. Ya, inilah dia hutan Bandar Putra dekat Johor. Tak macam hutan pun, sir. Okey, korang tengok. Habis tu korang nak hutan apa? Korang nak hutan macam ni? Korang nak biar hutan tu hutan macam ni? Oh. Korang ni ada masalah ke? Agak-agak lah kalau korang nak bina bandar dekat tempat macam ni. Korang nak bina bandar dekat tempat macam ni. Okey, ada yang tanya saya kan. Ada yang tanya saya, apa ni persoalan dia ni? Apa soalan dia ni? Soalan satu minta dekat Malaysia, bukan negara luar, sir. Soalan satu minta dekat negara Malaysia, dekat Malaysia bukan negara luar. Betul lah. Dekat Malaysia lah. Dan jawapan kita negara Malaysia lah ni. Mana soalan satu tadi? Betul lah. Betul lah ni. Ini yang menguruskan, ini pun badan NGO yang uruskan di Malaysia lah. Salah satu badan dia. Okay? Okay, sambung balik. Okay. That's an NGO. Okay, sambung balik cerita kita. Okay, next, yang kedua. Yang kedua, dengan menggunakan ni. Ingat tadi. Bina berasaskan teknologi hijau. Jadi, apa lagi korang nampak tadi kat dalam gambar tu? Korang jangan mempertikaikan dia punya hutan, Korang jangan mempertikaikan dia punya hutan. Korang tak baik, banyak pokok je. Okay, tulis kat sini, ladies and gentlemen. Okay, konsep bandar dalam hutan. Okay, ada swimming pool. Yang tu tak payah. Konsep bandar dalam hutan. Cukup. Okey. Lepas tu apa? Dia mempromosikan ekopelancongan. Bukan promosi. Dia lebih kepada apa? Dia lebih kepada apa tu ekopelancongan? Macam mana ayat dia? Kita nak buat ekopelancongan? Tolong saya. Tiba-tiba dia hilang ayat ni.
Menggalakkan konsep, menggalakkan ekopelancongan. Very good. Power juga korang ni. Menggalakkan ekopelancongan. Okay, inilah jawapannya. Inilah jawapannya. Korang perasan tak satu benda apa yang dia tukar soalan ni? Soalan ni dia tukar konsep contoh. Bila dia kata konsep contoh, yang ini akan jadi kita punya fakta. Dan selebihnya semua adalah huraian. Dan contoh tak ada. Okay? Okay, contoh biasanya kat bawah. Itulah pasal. Biasanya contoh ni last-last kan kita bagi kan. Tapi kali ni nak contoh tu dulu. Baru 4 markah. Betul, ini baru 4 markah. Soalan minta 6 markah. Okay, jadinya korang kena masukkan lagi satu form. Bukan lagi satu. Maksudnya korang kena cerita juga benda ni. Ni wujud ni. Taman Botani. Taman Botani Putrajaya. Korang cerita benda ni. Taman Botani Putrajaya secara ex situ, pusat pemeliharaan tumbuhan dan aroma secara ex situ. Wah, kita memang kalau nampak ex kita macam macam tu lah. Tak nak saya. Sebab ada ex. Terima kasih. Terima kasih. Okey dah. So that's a cerita dia. Okey. So jadinya next seterusnya. Okey, seterusnya. Belum habis lagi Belum bagi. Ini baru 4 markah saja. Okey, baik. Seterusnya apa yang kita nak tulis kat sini adalah lagi satu contoh. Lagi satu contoh saya padamlah. Jap. Korang salin dulu, saya nak padam ni. Salin dulu, saya nak padam. Dah salin dah. Dah salin, bagusnya powernya. Kita dah salin, kita padam dulu. Okey, contoh yang kedua. Taman Botani Putrajaya. Taman Botani Putrajaya, ladies and gentlemen. Taman Botani, sir. Okey. Taman Botani, sir. Taman Botani ni benda apa Ethnobotany. Saya salah tu, dia bukan botani. Dia bukan botani nama dia. Ethnobotany. Okey, terima kasih. Dia benda apa sebenarnya? Dia sebenarnya benda apa Taman Botani? Dia dekat Putrajaya dia panggil botani lah. Dekat Putrajaya tak panggil ethnobotany. Dekat Putrajaya dia panggil kan? Buku teks memang tulis ethnobotany. Ya. Saya selama ni duk sebut botani ya. Ini nama lama, sekarang nama baru. Buku teksnya selalu betul. Okey, Taman Ethnobotany. Okey, kita bagi Taman Ethnobotany, ladies and gentlemen. Okey, so ladies and gentlemen, macam biasa benda yang sama saja. Apa yang dibuat kat situ? Okey, apa yang dibuat dekat Taman Ethnobotany itu, dia memelihara pelbagai spesies. Dia memelihara pelbagai spesies, diorang tanam dan diorang kekalkan pokok-pokok yang banyak dekat situ. Okey, kalau ada tu, kalau ada dekat depan tu maksud dia apa sir? Itu pun saya tak pasti. Kenapa dia ada dekat depan kat situ? Mungkin adalah kot maksud dia kat situ. Adalah dia punya pemeliharaan apa semua tu atau pusat domestik ex situ. Okey, baik. So, apa kita boleh kat sini? Kita boleh tulis kat sini, ladies and gentlemen, kenapa ada wujudnya Taman Ethnobotany ni? Kita boleh cerita dekat sini adalah pemeliharaan tumbuh-tumbuhan. Pemeliharaan ataupun tempat untuk kita jaga tumbuh-tumbuhan. Okey, jom kita tengok. Betul ke dekat Putrajaya ni? Tu dia. Kau set contoh macam mana? Okey, kejap lagi saya cerita lagi sekali Maksudnya macam ritual. Maksudnya Taman Ethnobotany ni memang betul-betul untuk jaga pokok lah kan? Untuk jaga, untuk rawat pokok lah kan? Sebab memang hijau je ni. Kan, ini tempat main golf ke bukan? That's a Taman Ethnobotany Putrajaya, ladies and gentlemen. So, apa jawapan kita? Jadi, jawapan kita adalah, dia merupakan, jawapan kita kat sini adalah huraian, merupakan pusat
pemeliharaan tumbuhan. Settle lah 6 markah kat sini. Okay, so ini adalah poin-poin dia, pemeliharaan se. Betul, pemeliharaan. Okay, pemeliharaan se. Terima kasih. Sebagai pusat domestik se. Okay, itu pun dah cukup dah kat sini. Ini pun dah cukup dah, merupakan pusat pemeliharaan tumbuh-tumbuhan. Ini pun dah cukup dah. Okay, baru 4 markah se. Day, tadi saya dah bagi dah 1 fakta yang ada 4. Sekarang ada 1 fakta yang ada 1 huraian. Ini dah 2 markah dah. Dah 6 lah, betul. Apa ni? Okey, kalau nak tulis penuh untuk kekalkan spesies tumbuhan, boleh, tak ada masalah. Baru 5 se, tak, dah cukup 6 dah. Sebab kita dah ada dia punya fakta sekali. Okey, kepada yang tak tahu, ada yang tanya, mungkin baru masuk kot kepada Neymar. Neymar kita dalam kelas. Neymar yang baru masuk, dia tanya, sir, konsep contoh ni macam mana? Okey, baik. Soalan, biasanya kalau soalan ni, dia tanya simple saja. Dia tanya apa? Dia tanya, bagaimanakah usaha pemeliharaan dan pemeliharaan berdasarkan pembangunan lestari? Okay? Cuba korang potong dulu benda ni, korang potong. Kan? Korang potong. Lepas tu korang fikir, soalan tanya tu je. Bagaimanakah usaha pemeliharaan dan pemeliharaan berdasarkan pembangunan lestari? Betul cakap saya. Kita mesti akan jawab dia punya fakta dulu. Fakta dia lah, mungkin kita akan jawab, okey, pemeliharaan. Kita akan jawab pemeliharaan apa dia buatkan, fakta dia kan. Okey, kali ni, dia tukar sikit soalan, dia kata konsep contoh. Konsep contoh ni maksudnya contoh ni, ini yang kena jadi fakta. Sekarang ni, saya bagi Taman Etnobotani ni. Saya bagi Taman Etnobotani Putrajaya sebagai fakta saya. Dan saya kena huraikan apakah yang ada dekat Taman Etnobotani. Macam tu. Kalau dia kata konsep huraian, korang ni memang berfikiran di luar kotak. Korang memang berfikiran di luar kotak. Kalau konsep kesan je, memang banyak-banyak soalan korang tanya pula yang huraian pula. Oh, betul lah kan. Isi letak mana, sir? Isi letak mana? Apa yang isi letak mana? Inilah isi dia. Benda boleh jadi, sir. Betul, benda boleh jadi kan. Okay, baik. So, kalaulah dia mintakan, kalau dia minta konsep huraian, maksudnya korang kena tahulah apa huraian di sebalik yang berlaku. Maksudnya korang kena tahulah dekat ni, sekarang ni pembangunan lestari ni, korang kena tahu apa yang dia buat. Yang pertama, okay, ini tips dia tau. Ini tips dia tau. Okay, waktu korang belajar ni, ini tips dia. Kan? Pemeliharaan dan pemuliharaan ada 4 cara. Ada 4 langkah. Okay, ada 4 langkah iaitu taman negara, tapak ramsar, pembangunan lestari dengan geopark. Okay, baik. Huraian dia sama. Ada satu yang sama. Menjadikan kawasan tersebut sebagai ekopelancongan. Okay. Taman negara akan ada, dia punya huraian adalah jadikan kawasan tersebut ekopelancongan. Okay, kita baca sama-sama, kita tengok Ini adalah tapak ramsar, ekopelancongan. Geopark dijadikan sebagai kawasan ekopelancongan. That's a geopark. Okay, next seterusnya. Taman negara. Taman negara. Ekopelancongan. Okay, pembangunan lestari. Lagi sekali kita ada ekopelancongan. Pembangunan lestari itu apa sebenarnya? Pembangunan lestari itu adalah pembangunan yang tidak mencemarkan alam sekitar. Maksudnya kita nak develop satu tempat tu jadi bandar. Nak jadi bandar. Kan biasa kalau korang tengok bandar-bandar, contoh kita ambil Kuala Lumpur lah. Dekat KL ni kan pokok dah tak ada. Pokok dah tak ada, jam sesak lah, jalan lah, lepas tu panas lah apa semua. Yalah, sebab dah tak ada pokok semua kan. Jadi pembangunan lestari adalah bandar yang masih ada pokok. Itulah pembangunan lestari. Okay? So kalau korang perasan, andai katalah ladies and gentlemen, tiba-tiba soalan minta kepada korang dengan menggunakan konsep huraian, korang ceritalah huraian korang yang pertama, yang paling jangan pernah lupakan adalah
menjadikan sesuatu kawasan sebagai ekopelancongan. Jadikan sesuatu kawasan sebagai ekopelancongan. So korang bagilah contoh. Contoh apa dia? Contoh dekat sini Taman Negara. Kau cerita Taman Negara. Bagilah satu nama Taman Negara yang korang tahu. Apa nama Taman Negara yang korang tahu? Apa nama Taman Negara korang tahu? Zoo Negara. Budak ni. Nasib baik Iqbal tak ada hari ni. Kalau ada Iqbal ni Taman Negara adalah Zoo Negara. Dek. Please. Tersembuh. Please. Saya minta tolong satu benda. Pergi hafal nama taman negara yang ada. Tak perlu hafal semua. Ambil 2 atau 3 taman negara. Okay? Yang pertama, Taman Negara Endau Rompin, Pahang. Taman Negara Endau Rompin, Pahang. Yang kedua, Taman Negara Bakus Sarawak. Taman Negara Bakus Sarawak. Okey, lepas tu kita ada Taman Negara Pusat Konservasi Orang Hutan. Taman Negara Niah pun betul. Royal Belum, Taman Negara Royal Belum. Very good. Pergi hafal benda tu. At least boleh bantu korang tahu dalam exam. Taman Negara Kuala Gandah. Ya. Zoo Negara bukan weh. Korang ni kelakor lah. Macam-macam lah. Okey, jom. Jom gang, tadi ada seorang member korang dia minta buatlah ayat betul-betul, janganlah buat fakta dengan itu. Okey. Dia minta supaya kita tunjuk macam mana nak buat ayat kan. Okey, jom kita buat ayat betul-betul. Okey, baik. Mesti ni. Ni tengok sama-sama. Jom kita buat sama-sama ayat dia Okey, yang pertama, usaha macam nak buat biar ada garis-garisan Ya, saya try. Saya nak buat biar ada garisan. Tak ada dia tak boleh Okey, tak boleh. Ingatkan nak buat ada garisan-garisan. Tak boleh. Tak apalah. Okey, jom kat sini. Kita buat. Usaha pemeliharaan dan pemuliharaan berdasarkan pembangunan lestari yang pertama ialah hutan Bandar Putra Johor. Okey. Fakta yang pertama. Guys, fakta yang pertama, hutan Bandar Johor. Okey, ini kan contoh. Contoh pembangunan lestari dekat mana? Dekat hutan Bandar Johor. Okey, baik. So kita huraikan dia. Apa yang ada dekat hutan Bandar Johor ni? Okey, baik. Okay, jom. Macam mana nak huraikan dia? Kawasan tersebut dibangunkan dengan berkonsepkan teknologi hijau. Okey, itu huraian yang pertama. Boleh huraikan lagi? Mesra alam. You very good Alif Fikri. Okey, selain daripada itu, macam biasa kita punya ayat, selain daripada itu, kawasan tersebut dibina dengan konsep bandar dalam hutan. Okey. Inilah dia ayat dia. Inilah ayat dia.
Tu semua huraian tau. Selain dari itu je sir, daripada tak boleh. Wah, dia marah aku punya grammar tak tahu bahasa Semana ada selain daripada itu. Suka hati lah. Oh, bagus korang Korang ni sejak belajar bahasa Melayu aku kena call Zack ni, Zack. Halo, Assalamualaikum Zack. Zack, anak murid kau ni dah berani melawan sekarang Dia tegur aku punya daripada itu Zack. Zack, apa cerita ni Zack? Tak apa. Dah berani kau That's very good. That's very good guys. Maksudnya korang betul-betul tahu bahasa Melayu dah. Macam saya tak tahulah selain daripada ke selain dari ke apa semua kan. That's a very good. Okay, baik. Huraikan lagi. Tak apa, nak guna selain daripada boleh. Guna selain dari itu. Gunakan lagi selain dari itu. Kawasan ini juga dijadikan sebagai tempat ikut pelancongan. Kecoh lah. Tak ada sikit satu je pun. Kecoh lah korang ni. Satu pun tak boleh ada. Ampun. Wah, kuat menganjing nampak sekarang ni. Selai. Dah, satu dah tambah kan. Okey, dah lah tu. Sebagai bukan SPG sir. Dah, korang yang tulis. Okay, so ladies and gentlemen, inilah dia ayat dia. Baik, saya nak tanya kan kepada yang ada problem untuk buat ayat ni kan. Okay, apa yang menjadikan korang susah untuk buat ayat? Boleh share dengan saya hari ni. Apa yang menjadikan korang rasa susah sangat nak buat ayat? Tak yakin sir. Semua sir. Tak ada idea. Fakta tu sir. Tak tahu fakta. Okay, baik. The problem kita susah nak buat ayat lah, kita tak tahu nak jawab apa. The problem kita susah nak jawab lah, kita tak tahu nak jawab apa. That's the problem. So, cara nak selesaikan dia, pergi beli buku latihan, ataupun korang tak beli buku latihan, tapi belilah 1 atau 2, tak banyak pun. 1 atau 2, pergi buat latihan. Tak tahu nak jawab, tengok jawapan belakang. Tengok jawapan belakang. Sekarang ni stop baca buku dulu. Stop. Okay, pergi beli buku. Mak saya suruh hafal je jawapan belakang. Okay, macam saya pula, betulkan sikit je. Betul dah apa mak awak cakap tu? Buat latihan sambil hafal jawapan belakang. Yeah. Baca buku pun tak start lagi sir. Betul juga kan? Baca pun tak start lagi, nak stop apa bendanya. Betul juga kan? Lah kan? Baca buku last minute sir. Okay, jangan baca buku, jangan. Pergi buat latihan. Belilah, okeylah beli buku latihan apa semua. Alah, tak mahal pun geng. Tak mahal pun. Sekejap saya tengok buku latihan ni berapa Ada buku latihan ni. RM5.50. Tunjuk sini. Tak boleh tunjuk kat sini. Tak boleh tunjuk. Kita dalam kelas MC+. Tak boleh lah. So, beli kat mana? Beli kat kedai buku? Okay, dah saya nombor 2. Okay, jom nombor 3. Jom soalan. Terangkan jenis sumber tenaga alternatif. Dia minta kita terangkan jenis sumber tenaga alternatif. Apa? Ingat kita tak tahu ke? Very good. Korang dah tahu kan kita ada tenaga apa? Kita ada tenaga solar. Betul, tenaga solar. Lepas tu, solar. Kita panggil apa? Suria. Ya Allah, saya sentiasa tukar tenaga suria. Lepas tu kita ada matahari. Very good. Matahari suria sama lah. Hydroelectric. Okay, lepas tu kita ada biomass. Lepas tu kita ada tenaga angin. Very good. Okay, korang tahu benda ni. Okay, jadi, ladies and gentlemen, ini semua adalah jawapan dia. Tapi, andai kata korang jawab ni saja dalam exam, korang tak dapat full mark. Sebab soalan minta kita terangkan. So, kita kena ceritalah tenaga suria tu macam mana. Kita kena ceritalah tenaga hidroelektrik tu dia buat macam mana.
Kena cerita. Biomass tu pula apa dia? Kena cerita. Walaupun dah 6 isi, ya betul. Walaupun dah 6 isi, kita dah cerita suria, ombak lah apa semua kan, dah cukup 6 kan. Still tak dapat full mark. Mungkin akan dapat 1 atau 2 markah saja. Kau kena terangkan tenaga suria macam mana. So apa beza solar dengan suria? Sama je. Okey. Jadi saya tinggalkan benda kepada korang sebab korang dah power bab yang ni. Saya tinggalkan benda kepada korang iaitu tenaga suria ni korang boleh cari macam mana dia berfungsi apa semua daripada matahari. Ya, korang ceritalah. Ini dapat daripada matahari. Daripada cahaya matahari. Okey, hidroelektrik pula. Hidroelektrik pula macam mana? Daripada empangan, betul. Empangan. Cerita daripada empangan. Biomass pula adalah biomass. Najis. Janganlah bagi najis. Janganlah bagi najis. Sisa tumbuhan, makanan dan haiwan. Cukup tu. Angin. Angin kan kita ada kincir angin kan? Kincir angin. Yes. Okay, itu dia. Okay, baik. Last soalan ladies and gentlemen. Okay, yang ni saya minta korang pergi buat sendiri. Tapi kaitkan jawapan dia tenaga suria daripada matahari. Cuba buat ayat. Apa kaitan dia ni? Cuba buat. Okay, baik. Yang keempat, berikan pendapat anda. Mengapakah sumber tenaga alternatif wajar dimamukan? Pasal? Kenapa korang ya, mamu? Mana ada mamu? Mana ada mamu? Mana satu mamu? Mana? Saya cari tak ada ni pun. Tak ada pun mamu. Mana? Mana mamu? Mana mamu? Okey, jom. Fakta yang pertama. Kenapa wajar kita majukan sumber tenaga alternatif di Malaysia ni? Terima kasih. Okey, mengurangkan pencemaran udara. Very good. Mengurangkan supaya untuk kurangkan pencemaran udara. Okey, someone ataupun ladies ataupun gentlemen, perlu huraikan ke tak? Betul tak korang nak huraikan ni? Ya, kena huraikan. Kurangkan pencemaran udara. Pasal apa? Sebab tak guna bahan api fosil. Ya. Okay, tak ada asap. Very good. Okay, ini faktor biasa. Ini kita panggil sebagai pendapat biasa. Pendapat biasa sebab untuk jaga alam sekitar kan. Okay, baik. Dan yang perkara yang luar biasa, kenapa kita ni Malaysia sepatutnya negara yang layak, kita boleh katakan negara yang layak, negara yang bagus untuk kita majukan alternatif. Okay. Fakta seterusnya adalah cahaya matahari. Yang 12 jam menyinari. Okey, kita terima banyak hujan. Fakta seterusnya, terima banyak hujan. Power korang ni. Aliran sungai. Power maksud korang tahu lah benda ni semua. Very good lah tu. Cukup lah tu. Cahaya matahari yang 12 jam menyinari negara kita. So, kita boleh gunakan apa? Jadi, kita boleh gunakan tenaga solar. Sangat sesuai di negara kita. Alternatif tu boleh baru ke, sir? Ya, betul. Tenaga yang boleh baru. Okey? Inilah antara jawapan-jawapannya, ladies and gentlemen. Apa kena mengenai dengan matahari, sir? Kalau cahaya matahari dekat satu negara ni tau, ada satu negara ni, tak silap saya nama dia negara Norway tau. Negara Norway ni dia ada satu musim, matahari dia 1 jam je ada. Ya, 1 jam je matahari, lepas tu gelap. So, kalau dah 1 jam saja,
Nak solar macam mana? Faham kan? Wah. Okay, itulah dia. That's why negara kita ni negara yang sangat sesuai untuk buat tenaga solar sebab kita ada 12 jam cahaya matahari kot. Okay, itulah dia ladies and gentlemen. So inilah antara contoh jawapan. Okay, dah. Ini dia semua. Baik. So settle lah session kita. Ingat satu hari nanti pula. Nanti insya-Allah saya akan propose, saya dah propose kepada MC Plus untuk kita tambah lagi session ilmu free. Maybe next year. Sama-sama kita buat benda ni. Okay. Cuma saya minta tolong. Dia kata MC Plus dia kalau dia buat story, kalau benda ni betul-betul jadilah, dia akan buat story ada kejutan. Mesti korang komen lah. Wah, tak sabarnya. Wah, tak lama lagi. Wah, seronoknya. Lepas tu bila dah rilis, korang buatlah. Wah, terkejutnya. Takkan benda tu saya nak ajar. Buat surprise betul. Macam ni baru ya. Okay, baik. So, ladies and gentlemen, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih kerana join kita punya ilmu free. Sesi ilmu free ni, geografi dengan juga sejarah ni sangat banyak sesi ilmu free sejarah dan geografi ni, ladies and gentlemen. So, harapnya korang dapatlah manfaat. Korang dapat manfaat dan korang dapatlah segala ilmu. Yang mana kurang saya minta maaf, yang mana terlebih itu datang daripada Tuhan untuk korang saja. Okay, kami doakan dan saya doakan kepada yang balik asrama. Selamat kembali. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.